Ni satu lagi sejarah saya nak bagi tahu tuan-puan. Nama Public Gold pernah ada dalam alert list BNM tahun 2012. Tapi tuan-puan kena ingat, tahun tu adalah tahun di mana kerajaan jalankan operasi secara besar-besaran. Mana-mana syarikat yang buat jual beli emas gold bar Dina ni, semua dia tarik masuk dalam alert list BNM. Semua betul tak betul tu belakang cerita, nanti baru cerita. So Public Gold punya nama ada dalam alert list BNM. Ni saya ada waktu tu. Saya dah ada dalam Public Gold tahun 2012. Dan pada tahun tu juga, pada bulan tu juga, pada minggu tu juga, Public Gold terus panjat pergi BNM. Waktu tu kita punya founder Datuk Seri Louis Ng dan juga kita punya guru emas dalam Public Gold iaitu Tuan Syukur Hashim. Dua orang ni pergi panjat BNM, bagi tahu, buat proposal ketah kerja, bagi tahu yang company kita bukan buat scam. Tunjukkan kita hanya urusan jual beli emas semata-mata. Tak ada bagi skim apa, tak ada skim itu, skim ini. Dalam tempoh tak sampai seminggu, nama Public Gold keluar balik daripada alert list BNM. Yang lain semua dah masuk, tak keluar-keluar. Itulah sejarah Public Gold tuan-puan. Dan sampai hari ni, daripada tahun 2012 sampai hari ni tuan-puan, Public Gold tak pernah lagi tersenarai dalam alert list BNM sebab Public Gold buat benda betul.